90% orang yang cuba buat duit online gagal bukan sebab idea mereka teruk, tapi sebab mereka buat satu kesilapan besar ini. Mereka habiskan minggu, kadang-kadang bulan bina produk yang akhirnya tak ada siapa beli. Tapi usahawan yang berjaya buat benda terbalik. Mereka tak bina dulu, tapi mereka jual dulu. Ini dipanggil prinsip prototype to profit. Cara paling cepat untuk tahu sama ada idea kau boleh buat duit atau tidak. Step pertama, jangan fokus pada produk. Fokus pada masalah yang orang sanggup bayar untuk selesaikan. Step kedua, bina versi paling basic. Tak perlu perfect, cukup untuk explain hasil yang mereka akan dapat. Step ketiga, jual sebelum produk siap. Gunakan konten untuk tarik perhatian dan offer solution. Kalau tak ada orang beli, itu bukan kegagalan. Itu adalah signal. Lebih baik kau tahu sekarang. Daripada buang masa 3 bulan, bina sesuatu yang tak laku. Bila dah ada pembeli, baru bina produk sebenar. Dan kali ini, kau bina berdasarkan demand sebenar. Lepas tu, optimize, automate dan scale. Jadi kalau kau masih tunggu produk kau jadi perfect, kau sebenarnya sedang lambatkan diri sendiri. Mulakan dengan jual dulu, validasi dulu, baru bina.